dengan mak dengan ayah. Seminggu sekali pun telefon mak ayah pun tidak. Kau kena ingat, mak ayah kau ni, mak kau ni basuh berak kau. Mak kau ni yang beranak kau, yang lahirkan kau sampai terkoyak paras mak, sampai berdarah 60 hari siang malam. Paras mak, kemaluan mak ni 60 hari siang malam. Jadi jangan derhaka dengan mak. Wah, derhaka dengan mak, tak cium bau syurga. Sama dengan ayah. Kena ingat, ayah kita ni bawa kita siang malam, pagi hantar sekolah. Ayah cari duit berpeluh-peluh, kena maki dengan majikan, kena maki dengan orang cari duit nak sekolahkan anak, nak bagi anak makan minum, nak belikan anak ni baju raya, nak beli anak ni baju sekolah. Ayah kena maki, kena marah dengan orang. Kalau anak derhaka dengan mak dengan ayah, anak tak boleh masuk dalam syurga Allah. Berlaku pada zaman salafus salih, berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dia menyinggung hati mak, sakit hati mak, tersikit ya, sakit hati mak, tak boleh sebut la ilaha illallah.